Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video waktu hari Minggu kemarin hari Ahad kemarin tanggal 10 Agustus kemarin, saya pergi cari gonggong dekat kampung saya, Kampung Busong Pulau Bintan. Macam ni lah kawan, kerja kami kalau suat dia mencari siput gonggong ni. Macam ni lah cara dia. Tu tengok, jangan lupa tengok sampai habis video saya ni. Ini baru beberapa ekor je dapat tu. Macam ni lah kawan, kerja kami ni. Kalau air lagi tahu, kami turunlah cik siput gonggong ni dekat Pulau Bintan, Kampung Busong ni. Ini ada seekor lagi. Ni sekarang waktu dia air surut pagi pagi-pagi ni, air surut musim air tohor pagi. Inilah Pulau Bintan kami kawan. Mainlah ke Pulau Bintan kawan. Pulau Bintan itu sangat indah kawan. Sini kita lanjut lagi cari gonggong, siput gonggong macam inilah dia dekat atas pasir-pasir lumpur ni. Pasir campur lumpur sikit dekat daun-daun setu yang bilang ni. Ini kat rumput-rumput laut ni. Dia kadang-kadang bersembunyi. Kalau yang tipis macam gini ni saya tak ambil, sungguh dia tebal dulu kulit dia baru saya ambil. Kalau tebal yang macam gini saya ambil ni, boleh diambil lah. Kalau yang tipis tu kan tunggu dia ini dulu lah, tunggu dia besar tu, itu masih kecil kalau tipis tu. Inilah kawan kampung kami ni. Lanjut lagi kita cari, mudah-mudahan dapat banyak hari ni. Ini dapat seekor lagi. Jangan lupa nonton video saya ni sampai habis tengok tu, dah makin banyak kan dapat dia. Ini video banyak saya potong-potong ni kerana terlalu banyak sangat. Jadi saya pendekkan aja sikit ni. Kalau panjang kalau nak dimuat semua kat sini, tak muat durasi dia. Kawan, main-main ke Pulau Bintan kami ni. Kan makin banyak kan kawan. Kita cari lagi, penuhkan geregen itu penuhkan tempat gonggong saya tu. Ini seekor lagi. Macam inilah cari dia, senang kan cari gonggong ni. Tak susah dia. Tidak ini dia, nampak dia. Nampak dia dekat atas pasir ni, dia sembunyi-sembunyi dekat rumput-rumput ini ni, rumput laut ni, kat setu, daun setu kami cakap kat sini. Macam ni lah kawan. Kita nak mencari rezeki ni. Itu nampak tak ke? Ini dia terbenam dia dalam pasir ni. Semakin banyak kan. Jangan lupa sampai habis nonton video saya ni. Jangan bosan-bosan mikir. Jangan bosan-bosan tengok video saya ni. Kita cari lagi. Mana dia ni? Ini dia seekor lagi. Nampak kan? Senang cari dia gonggong ni, betul kalau air laut lagi surut lagi ni. Macam gini lah mencari siput gonggong ni. Mudah kan kawan? Cubalah main-main ke Pulau Bintan. Mana yang di luar Bintan tapi kalau yang dah di Bintan mungkin dah tahulah. Ini saya dah nak jalan balik ni, dah penat ni rasa. Dah banyak tadi saya potong-potong video dia. Ini dah video itu kawan-kawan saya tu nak naik ke. Inilah hasil dia. Hari ni saya dapatkan, alhamdulillah lah, ada rezeki sikit. Ini nama dia Kilah ni, saya jumpa seekor Kilah, kerang Kilah ni nama dia. Kalau kat kampung kami ni Kilah nama dia. Kalau ada benda ni kita siram kat air masian tu, tengok kalau ada gonggong dia sembunyi, timbul lah. Dia takut kena air tu, macam takut kena makan benda tu katnya. Kena makan Kilah tu katnya. Okeylah kawan, inilah perjalanan kami nak naik ke darat. Air pun dah pasang ni
Ini saya tadi jumpa kawan saya. Tengok dia dapat mak. Lagi banyak dia rupanya, nak penuh tempat gereja dia. Ini punya saya sikit boleh 2-3 kali lipat. Kerana saya pergi dah siang. Dia pergi dari subuh. Ini dia punya suami dia, punya laki dia. Mika dia laki bini tu orang kelawat. Ini dia, mika dia laki bini tu orang kelawat. Suami isteri Saya sendiri je. Mika dia turun dari jam 4 subuh. Kalau saya turun udah jam 6. Udah matahari dah nampak dah. Sambil buat konten gini juga. Okey kawan, cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum.